Dari Ayub bin Musa, dia berkata bahawa Rasulullah SAW bersabda, Allah menjadikan kebenaran di lidah dan di hati Umar. Dia adalah Al-Faruq. Dengannya Allah memisahkan dari hak dan batil. Mana Umar ni orang yang tegas dan tahu yang mana hak, yang mana batil. Dari Abu Amru, dia berkata, aku bertanya pada Aisyah, siapa yang menamai ataupun namakan Umar dengan nama Al-Faruq? Dia menjawab, Nabi SAW. Dari Muhammad bin Sa'ad, secara ma'ruf dari Al-Zuhdi, dia berkata, telah sampai pada kami bahawa ahli kitablah yang pertama kali menamai Umar dengan Umar Al-Faruq. Dan kaum muslimin mengambil gelaran itu dari mereka. Tidak ada riwayat disampaikan kami bahawa Nabi SAW yang menyebut nama itu. Ada juga yang kata, dia yang menyebut Umar ni adalah ahli kitab. Okey. Dari Al-Nazal bin Sabrah Al-Hilali, dia berkata, satu hari kami sedang bersama Ali dalam keadaan yang senang, yang relax itu kan. Lalu kami bertanya, wahai Amirul Mukminin, ceritakanlah pada kami tentang Umar Al-Khattab. Ini zaman Sayyidina Ali menjadi khalifah ni, zaman setelah meninggalnya Umar Al-Khattab. Dia dah meninggalnya Osman ni. Dia menjawab, dia adalah orang yang dinamakan dengan Al-Faruq oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengannya Allah memisahkan al-haq dan batil. Aku dengar Rasulullah SAW bersabda, ya Allah, muliakanlah Islam dengan Umar bin Khattab. Ini dalam Ibn Al-Jawzi, Manaqib Amirul Mukminin halaman 20. Ada yang kata Rasulullah yang bagi, ada yang kata orang ahli kitab. Kalau Sayyidina Ali, sebenarnya yang memberi nama Al-Faruq ini adalah Allah SWT, kerana kehebatan Umar dalam menegakkan hak dan batil. Sebab itu dia doa-doa Rasulullah berkaitan dengan Umar Al-Khattab, doa kebaikan Rasulullah.